Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Zainal Abidin dan pada hari ini saya akan berkongsi satu pembentangan reflektif bertajuk Pengalaman Emosi Sewaktu Zaman Remaja, iaitu tuntutan akademik, harapan keluarga dan cabaran peribadi. Objektif tugasan ini adalah untuk merefleksi dan berkongsi pengalaman emosi yang pernah saya alami semasa zaman remaja. Bagaimana saya bertindak balas secara emosi terhadap cabaran tersebut. Sejauh mana ia mempengaruhi tingkah laku dan hubungan saya dengan rakan-rakan dan akhirnya rumusan dan pengajaran yang saya perolehi daripada pengalaman tersebut. Sebelum saya masuk ke pengalaman sebenar, izinkan saya jelaskan objektif tugasan ini dengan lebih terperinci. Terdapat 4 perkara utama yang saya akan kongsikan. Pertama, merefleksi satu pengalaman emosi yang kuat sewaktu saya remaja. Kedua, menerangkan bagaimana saya bertindak balas secara emosi terhadap cabaran tersebut. Ketiga, mengaitkannya dengan kesan terhadap tingkah laku dan hubungan saya dengan rakan-rakan. Dan keempat, merumuskan pengajaran serta strategik yang saya gunakan untuk mengatasi tekanan tersebut. Tajuk pembentangan saya ialah Pengalaman Emosi Sewaktu Zaman Remaja. Pengalaman ini berlaku ketika saya bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan besar, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, di mana saya menghadapi tekanan daripada jadual pembelajaran yang padat, harapan keluarga dan juga jangkaan saya sendiri terhadap diri saya. Cabaran ini bermula daripada 3 sumber utama. Pertama, tuntutan akademik. Saya perlu mengikuti jadual ulang kaji yang padat, latihan tanpa henti serta tekanan untuk mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan besar seperti SPM. Saya mengalami tekanan yang melibatkan pelajaran sains iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Tekanan paling tinggi melibatkan subjek matematik tambahan kerana memerlukan saya untuk menghafal formula dan bagaimana menggunakan formula tersebut. Matematik adalah pelajaran yang umum mengetahui merupakan pelajaran yang memerlukan kepada latihan yang banyak dan berterusan. Kedua, harapan keluarga. Ibu bapa saya sangat mengharapkan saya cemerlang dan saya berasa tanggungjawab untuk tidak mengecewakan mereka. Kedua, ibu bapa saya mengharapkan saya untuk menjadi seorang yang berkejaya profesional seperti juru terbang, doktor dan sebagainya. Ketiga, cabaran peribadi. Saya bergelut untuk mengimbangi antara kehidupan sosial dengan rakan-rakan dan tuntutan pelajaran. Saya semakin meningkat tuntutan pelajaran yang semakin meningkat menjelang peperiksaan. Rakan-rakan sering mengajak saya melakukan aktiviti sosial seperti bersukan, berhibur dan emosi saya bertindak balas dengan beberapa cara terhadap cabaran-cabaran ini. Pertama, saya sering merasa cemas dan gelisah. Setiap kali memikirkan tarikh peperiksaan yang semakin hampir, saya sukar untuk tidur. Waktu malam, fikiran saya sentiasa dipenuhi dengan risau tentang keputusan yang akan saya perolehi. Kedua, saya merasa kecewa dengan diri sendiri apabila keputusan ujian percubaan tidak mencapai sasaran yang saya tetapkan. Perasaan ini kadang-kadang bertukar menjadi rasa rendah diri, seolah-olah usaha saya tidak mencukupi. Ketika itu saya menyasarkan 10A, tetapi saya hanya memperoleh 5A sahaja. Ketiga, saya mengalami keletihan emosi dan burnout kerana memaksa diri belajar berjam-jam tanpa rehat yang mencukupi, sehingga saya berasa hilang semangat untuk meneruskan usaha.
Ada ketika saya rasa seperti mau berhenti saja. Saya juga merasakan semua ini menjadi tidak penting sekiranya saya jatuh sakit. Tekanan emosi ini turut memberi kesan yang ketara terhadap tingkah laku saya. Saya menjadi lebih pendiam dan sering mengasingkan diri di dalam bilik untuk belajar. Saya juga mudah tersinggung dan cepat marah terhadap perkara-perkara yang kecil di rumah, sesuatu yang biasanya tidak akan mengganggu saya. Selain itu, saya mengabaikan aktiviti riadah lain dan hobi yang saya gemari sebelum ini. Dan corak tidur serta pemakanan saya turut terjejas. Dari segi hubungan dengan rakan-rakan, kesannya turut ketara. Saya kerap menolak ajakan mereka untuk keluar bersantai kerana saya berasa jika saya tidak menghabiskan masa untuk belajar, saya juga kurang berkomunikasi dan semakin menjauhkan diri daripada kumpulan rakan-rakan rapat. Malah kadang-kala bersikap defensif apabila ditanya khabar. Namun begitu, beberapa rakan rapat yang saya tetap prihatin dan cuba memahami keadaan yang saya alami ketika itu. Sokongan mereka bermakna. Selepas beberapa lama berada dalam keadaan tertekan, saya mula mengambil langkah untuk mengatasinya. Pertama, saya mula berkongsi perasaan dan secara terbuka dengan ibu bapa dan rakan-rakan tentang keadaan tekanan yang saya alami. Dia sangat membantu saya berasa lega dan tidak keseorangan. Kedua, saya menyusun semula jadual-jadual harian saya supaya lebih seimbang antara waktu belajar, waktu rehat, waktu beririadah dan masa bersama keluarga serta rakan-rakan. Ketiga, saya mengubah persepsi saya terhadap kegagalan. Saya menerima hakikat bahawa keputusan yang kurang memuaskan sekali-sekala bukanlah penamat, tetapi sebahagian daripada proses pembelajaran dan pertumbuhan diri. Saya juga belajar bahawa komunikasi terbuka terhadap keluarga dan rakan-rakan serta pengurusan masa yang seimbang adalah kunci untuk mengekalkan kesejahteraan emosi semasa zaman remaja. Pengalaman ini telah membentuk saya menjadi seorang yang lebih matang, lebih peka terhadap emosi diri sendiri dan lebih memahami dan mampu menyokong rakan-rakan yang melalui cabaran yang serupa. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa mendengar pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.